Okey cik, ni saman cik tiada nombor plate tidak ikut peraturan. Ini saya bagi cik peluang. Ini saya saman nombor plate saja. Salah lagi. Salah lagi tu you punya helmet tu. Nampak menarik. Ada sirim ke tak nombor plate tu? Helmet tu. Helmet tak ada sirim. Tak ada sirim ah? Ini I buat sendiri. Kalau nak ikut tak boleh pakai helmet macam ni cik. Ni saya bagi peluang. Lepas ni kalau saya nampak lagi, saya saman terus helmet tu. Oh, memang Helmet kena tu tak pakai. boleh. Memang kena pakai yang ada sirim. Ya betul. Baru selamat. Ya. Ini kalau jatuh pecah ni cik kepala. Ini bukan pecah, ini meletup. Meletup Gas. gas Ayo. Okey, tak apalah cik. Saya bagi peluang. Okey okey. Ni satu lagi. Saya perasan cik isi diesel ni. First time saya tengok motor pakai isi diesel ni. Ui. Hitam Alamak. diesel ni. Bukan kuning, bukan hijau. Macam mana cik? Tak apalah cik. Cik nanti hubungi kawan-kawan cik ke untuk cik tolak dulu motor ni ke mana-mana dulu. You tolonglah. Saya ada kerja lain lagi cik. Alamak. Saya ada tugas-tugas lain lagi. Okeylah. Okey cik. Okey. Saya jalan dulu cik. Hai. Okey cik. Thank you ah. Eh. Memang stres ah. Kena saman lagi. Salah isi minyak. Isi diesel lagi. Nanti kena overhaul lagi. Hai.